Baik, sekarang kita dah jumpa. Okey, ni live dia, kita dah cabut. Kan kita nak cari neutral dia sebab kita nak pasang RCDO kan. So kita akan menggunakan cara continuity test. Alright. Okey, cara continuity test tu bagi saya chance untuk cari dulu. Nanti dah jumpa baru saya tunjuklah macam mana apa itu continuity test. Alright. Kita dah jumpa dah. Dah jumpa kabel live dengan neutral dia. So ni live untuk water heater tadi. Ni neutral dah. So yang kat sini dah tak ada dah. Okey, kita test dia, continuity test lah. Kita check prop. Okey, sekejap Okey, so ni live dia. Kita check, tekan pada buzzer. Nampak ni, laman buzzer ni. Kita test prop dulu nampak. Okey, nampak dia bunyi kan. Okey, kita check dekat terminal ni. Tak ada bunyi. Kiranya tak ada lah kabel ni dekat kabel neutral dekat bus bar ni. So yang ni yang saya cabut ni. Nampak? Ada bunyi ada bunyi ni makna dia dah bersentuhan lah. So ni lah kabel dia. Kabel neutral untuk wiring water heater. So ni tak ada. Okey, terbaik. Contoh Contoh diorang ada buat looping neutral water heater ni, dia looping pergi ke poin lampu ke. Mesti dekat sini pun kalau kita test macam ni akan ada bacaan juga, ada bunyi jugalah, dia akan link. Sebab tu water heater tak boleh, jangan curi wiring tu daripada point lain lah. Kalau lampu buat betul-betul, jangan main ambil je. Nanti untuk ke depan hari nak buat pemasangan, pembetulan dah susah. Okey, alright. Okey so macam mana nak touching dia, adalah cara dia. Untuk wireman dia tahulah. Kalau untuk awam, ni saya tunjuk lah. Untuk orang biasa kan, untuk orang awam ini sekadar pengetahuan lah untuk tengok cara kerja kami macam mana. Okey, baik.